Alright, Alhamdulillah. Okey, Cikgu Syarif masih lagi dalam studio. Kali ini Cikgu Syarif berada di studio yang lagi satu. Alhamdulillah. Okey, adakah suara Cikgu Syarif masih jelas? Kalau jelas, anda boleh letakkan nombor 1. Cuba, jelas lagi tak sound saya? Okey, Alhamdulillah, good. Alhamdulillah. So, Cikgu Syarif berada dalam studio yang berlainan pula pada sesi yang seterusnya. Okey, sebenarnya kalau kita berada dalam studio ni, kita akan rasa lain sedikit. Maksud dia, bila kita berubah-ubah kan, okey, at least kurang-kurangnya kita rasa, bila online tu, kita rasa macam real sebenarnya. Okey. Sebelum cikgu akan pergi kepada topik yang berikutnya, kita pergi kepada, tadi ada satu soalan, cikgu terbaca soalan. Adakah menghasilkan video korporat untuk masjid menggunakan AI? Sabar. Memang semua orang nak guna AI sekarang ni. Sebab kejap lagi cikgu akan tunjuk video yang telah dihasilkan menggunakan 100% AI. Termasuk app ataupun software-software yang mudah digunakan untuk menghasilkan AI. Right. Daripada awal sampai habis, insyaAllah. Okay, good. Kita pergi kepada idea dan konsep, kepada skrip. Tengok kita pergi kepada idea dan konsep skrip. Maksud dia, kita dah berapa panjang video yang kita nak hasilkan. Ini dulu. Walaupun kita nak gunakan AI dan sebagainya, idea kita dah ada tadi. Konsep kita dah ada tadi. So, berapa panjang durasi video yang kita nak hasilkan. Ini penting dulu. Lepas tu kita perlu bahasa dia. Bahasa apa yang kita nak. Yang ramai yang pening hari ni nak mula di mana dulu. Ini yang kita kadang-kadang kita nak menulis skrip tu. Sampai sudah tak boleh tulis skrip sebab kita tak tahu nak mula di mana dulu. Okay, good. So kita pergi kepada seterusnya. Skrip video korporat. Bila kita tulis skrip video korporat ni, sebenarnya skrip video korporat ni adalah skrip yang berbentuk dokumen bertulis durasi, dialog, description ataupun panduan dalam pembuatan video korporat. Skrip ini rancang untuk menyampaikan mesej secara efektif kepada audiens. Itu saja. Maksudnya, kita perlu faham. Bila dah ada perkara ini, then okey, ini adalah contoh video korporat ataupun skrip. Bila kita tengok dua, then saya akan buka the real script terus. Cikgu Syarif akan tunjuk the real script terus. Maksud dia, ini adalah skrip video korporat yang telah kami hasilkan. Okey. So, kalau kita tengok dari segi sini, nampak tak? So, apa yang patut kita ada dalam penerbitan video korporat? Kalau kita tengok di sini, ini adalah topik yang paling awal sebenarnya. Ini adalah pindahan-pindahan yang saya buat. Berapa kali pindahan sebenarnya? Ini dah 3 kali pindahan. Ini video korporat pada tahun 2023 sewaktu Agung perjalanan jelajah Borneo. Dia yang menonton video ini dan merasmikan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah yang saya hasilkan kerja syuting adalah 3 hari, kerja editing adalah 10 hari. InsyaAllah siap video ini. Okey, so ini adalah berkonsepkan skrip. Kita perlu tengok di sini, nampak So saya kecilkan sikit there. Apa yang patut ada dalam skrip video? Okey, ingat tadi ingat peringkat paling awal Cikgu Syarif dah buat timeline tadi. Ingat? Timeline yang saya dah susun tadi. Apa dikatakan montaj, apa dikatakan visi dan visi, apa dikatakan sejarah, apa dikatakan organisasi. So, bila semua itu, ini dimasukkan dalam bentuk petak dia. Okey, tadi ni adalah satu rentetan perjalanan. Bila satu rentetan perjalanan tu maksud dia, sepanjang kita punya rentetan perjalanan tu, kita nak masuk apa? Kolom dia dekat mana? Petak dia dekat mana? Maksud inilah sampai masa dia, kita akan masukkan part yang kita dah buat kotak tadi dalam skrip dia. Nampak kat situ Ini adalah perjalanan barulah daripada konsep yang kita ubah suai dia. Ataupun salah satu cara lagi yang kotak merah saya di atas ni. Bila kita berada dalam bilik mesyuarat, kita beli kertas sticky note. Kertas kuning yang ada glue di atas, kita tampal dekat dinding dalam bilik mesyuarat kita. So, bila kita tampal tu, kita tuliskan satu kolom dia. So, bila dah kita rasa perlu tak dipindah ke depan, ke belakang dan sebagainya, just kita tick that, tampal di depan, kita puzzlekan dia menjadikan satu timeline sebelum kita nak bermula dengan penulisan skrip yang ada sekarang ni. Nampak kat situ Inilah selalu saya menggunakan konsep ini. Baik video itu video pemasaran, video itu video information, video itu video gimmick dan sebagainya. Skrip tetap skrip. Okey, so bila kita dah masuk skrip sini, kita nampak so apa BO ayat yang pertama kita nak letak Kita kena letak siap-siap dah.
Sesungguhnya Allah itu menyuruh kita supaya menyerahkan segala dan jenis amanah kepada ahlinya. Dah. Ini adalah berbentuk suara lata. Berbentuk suara lata. Suara lata ni pula jangan bimbang. Kita boleh hasilkan dalam bentuk ada dua cara hari ni. Satu, kita boleh berbentuk dalam secara fizikal kita. Satu lagi dalam bentuk secara AI kita dah boleh hasilkan suara lata. Jangan bimbang dah. So tak ada isu hari ni. Cikgu akan ajarkan dua-dua gunakan ini boleh ataupun nak guna fizikal pun boleh. Alright. So bila kita lihat kepada dua ini dan kita turun. Nampak tak? Kita pergi kepada logo. Logo JKSN. Bila cikgu tulis logo itu berbentukkan 3D. Wajib logo itu dihasilkan menggunakan 3D. Bila hasilkan 3D ni, apa grafik? Grafik apa kita nak guna? Ini kita perlu tahu. Kita nak guna grafik ataupun kita nak guna AE, After Effects. AE, After Effects. Untuk nak buat 3D grafik dan sebagainya. Tunggu sampai habis, cikgu akan penjelaskan di hujung segmen ini semua apps apa kita boleh gunakan. So bila kita dah sampai di peringkat ini dan kita pergi kepada pengenalan. Kita ingat pengenalan dia. Apa itu pada Disember tu? Ini adalah sejarah dia, enactment dia. So kita perlu tahu tentang enactment. Ini apa yang cikgu dah tuliskan sebelah kanan ini, sebelah kiri ini adalah grafik sebenarnya. Ini adalah grafik, bukan berbentuk suara lata, bukan berbentuk penulisan. Ini adalah grafik. Bila kita bentuk suara lata, penulisan hanya berada sebelah sini saja. Ini adalah visual. Bila kita letak visual, maksudnya visual graphics. Sebenarnya visual graphic kat sini. Right. So, ini yang keluar dalam bentuk grafik nanti 1, 2, 3, 4 dan berikutnya. Ini adalah bentuk grafik. So, kita teruskan lagi. Jadi, dalam video korporat kita tadi, ada tak objektif dalam kita punya kolom tadi? Ada tak objektif tu? Kalau objektif tu ada, tak ada isu. Kita masukkan. Objektif dia apa? Objektif penubuhan organisasi kita tu apa? Sampaikan mesej dia begitu. Ataupun objektif dia tu kita nak mau pada pemasaran. Kita nak mau pada produk outcome yang kita nak war-warkan dan sebagainya. Kalau kita bercakap tentang masjid, objektif wujudnya masjid tu forward untuk apa? Untuk sekitar dia, karya dia. Mungkin bukan hanya ada sekadar Islam sahaja dan juga warga-warga lain sekitar dia begitu. Itu dah objektif dia. Kita akan pergi sedikit lagi Kita pergi sedikit lagi. Kita pergi, nampak tak? Pendek kan video korporat ni? 1, 2 page, 3 page dan 4 page. Kenapa sound return? So sekarang ni bila kita pergi kepada 3 page, 4 page. 4 page sahaja sebenarnya skrip ni telah dibuat. Nampak? So bila kita pergi kepada 4 page, so di BC dan VC jabatan. BC dan VC jabatan. Organisasi jabatan. Nampak kan? So bila dia tengok betul-betul, nampak? VC dan VC jabatan ada. Misi jabatan ada. Contoh organisasi ada. Right. Lepas itu, ini dah cukup menunjukkan dengan jelas maklumat. Pengenalan tentang mahkamah syariah. Dalam mahkamah syariah ni ada 3 jenis. Dia tu syariah rendah, syariah tinggi dan rayuan. So daripada situ kita dah tahu dah. Kita kena wujudkan semua image yang ada dalam setiap tag sini. Kita kena faham kat situ. Right. Lepas tu kita pergi kepada grafik lagi. Tentang mahkamah-mahkamah syariah yang berada di daerah Sabah tu sebenarnya. Alhamdulillah. Ini adalah dia dan di bawah section dan sebagainya kita telah menghasilkan skrip yang begini hinggalah terhasilnya video-video yang berkaitan dengan pencapaian-pencapaian tersebut. So bila akhir penutup matlamat ini the vision, ini kita panggil vision, kena ada So setiap dia ada vision dia ada climax dia. Lepas tu kita hasilkan dia mesti ada berbentuk penulisan begini. Bila berbentukkan suara lata, yes, di sini adalah suara lata dia. Alright, merealisasikan penubuhan mahkamah syariah utama, pengukuhan struktur dan operasi mahkamah syariah di daerah negeri Sabah. Dia punya pronunciation dia tu kena kuat, so kena tinggi. Dia punya suara lata tu kena menunjukkan impak dan begitu.
Bila kita bercakap tentang bila kita bercakap tentang suara latar, sebenarnya kat sini kita perlu faham suara latar yang bagaimana? Adakah suara lelaki ataupun suara hajah, suara perempuan, gadis yang kita boleh gunakan. So kita kena tengok organisasi kita. Kalau kita pergi kepada LPPKN, lembaga penduduk ni, more pada wanita. So biarlah suara itu suara wanita. Kena begitu sebenarnya. Kalau kita buat video tentang Angkatan Tentera Malaysia, kalau kita masuk suara wanita, dia tak jadi dia tak jadi gah sebenarnya. So kita kena ada suara lelaki yang berbunyinya Angkatan Tentera Malaysia merupakan organisasi yang bertulang belakang. Dia begitu pronunciation itu kena tinggi. Hari ni kita dah boleh, sabar Ada yang tanya nak guna AI voice over. Ada, don't worry, cikgu bagi. Sabar. Kita nak gunakan suara latar siapa? Banyak dalam AI ni terlalu banyak, insya-Allah. Contohnya paling senang adalah 11 Lab. Cikgu dah bagi dah tu 11 Lab. Nanti cikgu tunjuk Okey. So maknanya dalam penerbitan kita ni ada 2 kolom yang begini. Okey, saya ambil lagi satu yang lain. Okey, adalah penerbitan final script. Okey, yang ini juga saya ambil Jabatan Bantuan Guaman. Okey. Jabatan Bantuan Guaman ni pula, ini adalah konsep dia. Saya dah letak pula lagi satu kolom, iaitu durasi. Sebaiknya biar begini. Ada 4 kolom. Satu kolom untuk visual. Yang ini more pada visual. Visual tu maksudnya image ataupun grafik. Apa sahaja grafik yang kita nak masukkan, kita letak sebelah kiri dia. Kita dah susun dah. Bahan tu kita nak ambil daripada mana, image, foto, tag dan sebagainya. Yang di tengah ini kita nak buat ayat ataupun naratif, suara latar. Suara latar yang kita telah type ini nanti kita akan gunakan dalam bentuk rakaman suara latar ataupun AI suara latar. Okey, bila kita dah dapat, ni catatan. Perlu tak kita nak apa lagi? Kita nak visual apa? Visual udara Kuala Lumpur, Putrajaya dan sebagainya. Visual orang ramai. Kita perlu guide. Kita perlu ada information supaya siapa yang melakukan kerja editing ataupun bila kita pergi presentation, dalam 17 orang tadi tu dia boleh memahami apa mesej nak disampaikan melalui skrip. Sebab bukan semua orang pandai. Bukan semua orang pandai baca skrip. Kalau kita kata takkan tak faham. Adakah yang nak tanya, perlu tak buat storyboard? Yes. Kalau zaman dulu. Tapi hari ini pada pendapat Cikgu Sharif, for the rangka konsep yang saya dah buat tadi, timeline tadi, kedua buat skrip ini, dah cukup dah. Sebab kalau nak suruh dia lukis balik, nak suruh lukis orang, nak suruh lukis ni, kalau orang lidi tu mungkin boleh. Right. Lepas tu pula, apa yang kita lukis itu kadang-kadang tidak tepat dengan gambaran yang dia faham. Dia akan komen yang part kita lukis tu sebenarnya. So, waste a time, buang masa, buang duit dekat situ sebenarnya. Right? Okay. So, sebenarnya penghasilan video skrip video corporate ini mudah. Kita perlu ada tentang sejarah apa semua, pengurusan, visi dan visi jabatan. Nampak visi dan visi jabatan, perundangan dan sebagainya. Okey. Dan satu lagi, cara yang paling mudah ialah mana saya punya ni? Hilang. Okey, cara yang paling mudah ialah kita menggunakan ini yang ramai duk guna sekarang ni, kita menggunakan AI sebenarnya. Ini adalah salah satu lagi adalah penggunaan AI. AI ni maksud dia ChatGPT. ChatGPT ada 2 Satu yang 3.5 dengan satu lagi 4.0. 3.5 masih ke bawah adalah free. Bila kita free ni dia agak terhad. Dia terlalu limited juga sebenarnya. Tetapi tak apa, still boleh. Contohnya, kita type dekat ChatGPT tu, hasilkan satu skrip video corporate tentang jabatan apa. Kita minta dengan dia, jabatan apa. Kalau dia terlalu banyak on the bahasa Indonesia, letak di belakang itu adalah bahasa Malaysia. So, nanti dia akan bagi kepada kita. Bila dia dah bagi kepada kita, so maka kita ubah sesuai. Kita ubah sesuai dengan ChatGPT tadi, supaya dia absorb dengan apa yang kita nak. Cuma kena ingat,
Bila kita pergi kepada AI, Artificial Intelligence ni, sebenarnya ada satu kelemahan dia, ialah dia tak ada perasaan. Dia tak ada perasaan. Perasaan tu maksud dia, nak suruh dia menangis, dia tidak boleh. Kalau kita buat prompt kat dia, kita mengatakan bahawa hasilkan satu skrip kesedihan berlaku di peringkat pendalaman, kesusahan anak-anak. Dia tidak boleh bercerita tentang sedih. Dia hanya menceritakan kesedihan itu sahaja. Faham Itu dari segi ChatGPT. So tak ada masalah. Gunakanlah insyaAllah. So pada saya itulah sebahagian dia yang boleh membantu kita dalam menghasilkan penerbitan. Jadi tak susah pun nak menghasilkan skrip. Okay, kat mana kita nak dapatkan maklumat untuk hasilkan skrip? Contohnya ada nak menghasilkan untuk jabatan lain, ataupun kita nak ambil job menghasilkan video korporat. Sebenarnya video korporat ini adalah maklumat dia kita boleh ambil dalam website dia. Dalam website tu maksud dia, dalam website jabatan itu kita tengok bila tarikh yang diupdatekan. Jika tarikh update tu paling dekat, maknanya maklumat-maklumat yang disampaikan dalam website itu boleh diguna pakai. Dan dalam website itu dah ada dah. Sejarah dah ada dah. Objektif dah ada dah. Agensi-agensi jabatan tu dah ada dah. Lepas tu di atas kejayaan-kejayaan yang dicapai dalam website tu dah ada sebenarnya. Nampak So daripada situlah kita boleh adaptasikan maklumat-maklumat dalam website dia, boleh jadikan sebahagian daripada skrip. Dan kita kena ubah. Jangan copy 100% pula. Itu yang jadi sampai 15 page tadi. Sebab kita perlu organize balik skrip kita supaya dia menjadi lebih pendek. Macam mana kita nak tahu, cikgu, cukup tak masa kita? Okay, good. Cikgu buka balik kepada skrip tadi. Macam mana kita nak tahu adakah yang kita type ini cukup dengan 5 minit yang kita nak? Sebenarnya simple aja. Setiap skrip voice over yang ada ni, kita boleh baca dulu. Kita baca semua apa yang ada dalam ni. Dalam masa yang sama kita counter dengan clock watch kita. Kita buat kiraan seperti kita lihat kepada jam. Kita tengok berapa minit video itu yang telah dibaca. Maksud dia, kita dah minta seorang kawan kita supaya dia tolong baca dengan kadar yang normal. Jangan baca pula terlalu laju. Jabatan Bantuan Guaman dahulunya dikenalikan sebagai baru. Itu dah terlalu laju. Boleh faham Ataupun jangan, Jabatan Bantuan Guaman dahulunya dikenali sebagai biro. Itu terlalu perlahan. Jadi di situlah meletakkan bahawa kita baca dalam keadaan normal, iaitu Jabatan Bantuan Guaman dahulunya dikenali sebagai Biro Bantuan Guaman, telah ditubuhkan pada September 1970. Pada 2010, take 2. Pada 2010, take 3. Pada ikut sukalah nak buat tahun berapa pun. Okey. Pada 2010, nama Biro Bantuan Guaman ditukar kepada Jabatan Bantuan Guaman. Dia pronunciation tu kena smart kat situ Jadi bila kita nak baca tu, kita dah tengok times. Bila kita tengok time, then dapat dah 5 minit 55 saat. Maknanya kita nak 5 minit je. Jadi kat mana yang kita boleh kompreskan dia punya skrip itu menjadikan lebih padat. Bila skrip tu dah jadi lebih padat, maksudnya kita dah tak pening lagi dah. Kalau kita bawa video kita ni tayang dalam bilik pengurusan 15 minit atau 10 minit atau 7 minit. Lepas tu bila kita kata boleh tak dikurangkan nak jadi 5 minit? Tak boleh. Takkan ada yang boleh. Sebab dalam 17 ketua jabatan tadi, ketua unit tadi, dia datang dengan dia punya power juga. Dia nak unit dia, kenapa dia bagi 10 saat saja? Kenapa unit dia bagi 15 saat saja? Nampak tak kat situ? So kita kena tahu unit mana yang lebih penting, unit mana yang potensi dia lebih besar dalam organisasi itu. Baru kita akan bagi sedikit ruang ataupun masa yang lebih panjang kepada dia. Nampak Jadi bila kita dah bagi macam tu, barulah dia boleh bagi banyak. Salah satu cara lagi adalah kepada yang ada sampai 8 jabatan, ada yang sampai 12 jabatan. Setiap ketua jabatan tu kita minta tolong sediakan tag ayat tentang jabatan dia sepanjang 15 saat atau 20 saat. Dah. Dia sendiri tulis jabatan dia. So kita compilekan semua tu.
Kita ambil semua tu maknanya kita tak payah nak buat ayat yang susah ataupun tak kena dengan ketua jabatan ataupun dengan pengarah jabatan itu. Faham maksud dia? Kita minta dengan dia. Kalau kita yang buat, kadang-kadang dia akan kata, kenapa ayat ni berbentuk macam ni itu sebenarnya. Jadi kalau boleh minta dengan jabatan itu, dia sendiri menyediakan perkataan sepanjang 20 saat saja. Ataupun 10 saat saja. Ataupun 15 saat saja. Itulah sebenarnya cara yang betul supaya kita nak susun dalam bentuk skrip nanti ikut duration yang sebenarnya. Ada lagi pula yang kadang-kadang terpaksa. Minta maaf lah. Dia rapat dengan KP. Dia akan bisik. Dia kata, Datuk, saya punya ni kenapa tu panjang Datuk. Nampak tak? So, bila dia kompromi pula begitu, memohon untuk duration dia lebih panjang, apa akan berlaku kepada jabatan ataupun unit lain? Ini yang berlaku sebenarnya. Okay, itu biasa. Cikgu Syarif dah biasa berlakon pegang handphone. Hello, ya. Okay. Sebenarnya tengah bergaduh dalam bilik mesyuarat. Antara agensi itu sendiri, insyaAllah. Okay. Lepas tu, pakai cek beli ke buat storyboard. Okay. Bila kita dah ada skrip, kita nak buat storyboard, boleh. Kita nak buat storyboard, boleh. Menggunakan ChatGPT atau menggunakan AI pun boleh. Tetapi kadang-kadang mesej yang nak disampaikan tu tidak tepat. Sebab tu yang penting, ada dua je cikgu nak tegur hari ni adalah satu, berkonsepkan timeline yang cikgu bagi tadi. Yang kedua, berkonsepkan skrip yang cikgu dah bentangkan hari ni. Gunakan dua-dua ini dulu ke dalam bilik mesyuarat. Barulah sampai peringkat. Kalau kita perlu juga untuk buat storyboard. Hari ni cukup mudah. Contohnya kita nak buat storyboard jabatan kita, iaitu bermula daripada pintu depan, bermula daripada entrance, kita nak tunjuk. Lepas tu kita masuk dekat entrance kita pergi kepada dalam. Lepas tu daripada dalam pula kita nak pergi kepada bahagian-bahagian dan department. Hari ni kita semua ada handphone. So kita ambil foto satu. Kita bermula daripada luar, dalam, masuk bahagian kewangan, kita ambil bahagian akademik, kita ambil bahagian ni, kita ambil. So kita puzzlekan dia. Pun dah cukup dah. Tak perlu kita nak melukiskan dia, tak perlu kita nak menggunakan AI yang kita perlukan prompt yang lebih tepat supaya jelas visual itu kena dengan image yang kita nak sampaikan. Kadang-kadang bila kita tunjuk image tu berbentuk lain. Nanti dalam mesyuarat pengurusan dia kata, no, gambar katakan nak buat jabatan saya gambar macam ni. Nampak tak? Sedangkan itu adalah berkonsepkan image untuk storyboard saja. Jangan memberi ruang supaya diorang boleh framekan kita walaupun benda tu hanya sekadar guide saja. Okay, clear kat situ kan? Alhamdulillah. Okay, so kita akan teruskan lagi. Ada sebarang soalan dekat situ sebelum saya bawakan pergi yang lebih jauh. Okay. Alright. Okay. Ada soalan? Then buat storyboard. Kalau guna Suno AI boleh. Boleh maksudnya banyak yang kita dah boleh nak guna Suno AI dan sebagainya. Cuma macam saya katalah, bila kita dah gunakan storyboard, dia akan isu dekat storyboard tu pun akan timbul berbagai-bagai. Okay. So bila kita dah pergi kepada ChatGPT, dia script, right? Then okay. Saya akan pergi lagi satu, ialah tentang shooting video. Macam mana kita nak shooting video? Yang ini adalah salah satu lagi sifat yang perlu kita tahu. Sikap yang perlu kita ambil berat. Perbuatan yang kita perlu tahu dengan baik sebenarnya. Sebenarnya hasil video korporat adalah bermula dengan visual. Right, visual. Visual tu maksud dia kita punya shooting tu. Okey, maknanya kita perlu visual. Visual yang menarik. Visual ni perlu cantik perlu quality. Kalau visual ini tak ada quality ataupun kita kutip bahan lama saja, video korporat tu tak nampak nanti. Okey. So kenapa kita perlu ada visual yang menarik? Kenapa kita perlu shooting yang menarik? Semua peralatan kita boleh gunakan. Yes, kita boleh, tak ada masalah. So kita boleh menggunakan berbagai jenis peralatan. So kita nak guna peralatan tu apa? Sebenarnya kita nak gunakan peralatan-peralatan yang sedia ada. Nampak tak kat sini? So apa yang kita lihat, inilah sebahagian dia. Okey So ini adalah peralatan-peralatan yang kita boleh gunakan.
Okey, so peralatan-peralatan ini terpulang. Kalau kita nak gunakan peralatan ini dalam bentuk visual, nak gunakan kamera video, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau kita nak guna dalam bentuk visual kamera video pun boleh. Contoh kita kamera video dah. Ini contoh dia. Right? So ataupun seperti dalam visual dalam gambar. Okey, dalam gambar. Okey, right. So boleh Okey. Ataupun kalau kita nak gunakan DSLR dan sebagainya, boleh. Sebab tu kita nak shooting ni apa sahaja device hari ni semua kita boleh gunakan. Kalau kita nak gunakan DSLR atau mirrorless, semua boleh. Okey, ataupun kalau kita nak guna kamera video biasa, besar, pun boleh. Tak ada masalah. Ataupun kita nak menggunakan 360 terus, pun boleh. Dah. Hari ini tak ada isu tentang bagaimana image itu terhasil melalui apa. So yang penting kita tahu cara dan teknik untuk shooting untuk image video corporate. Image video corporate ni gambar dia nak visualize, dia nak commercial. Dia nak commercial. Maksud dia nak dalam bentuk kualiti yang terbaik. Itu maksud dia image video corporate. Kalau kata image video corporate ni maksudnya kita perlu tahu tentang pakai 360 boleh ke? Boleh. Ni 360 ada. Boleh, tak ada masalah. Nak pakai 360 boleh, nak pakai mirrorless pun boleh, nak gunakan kamera video biasa boleh. Ataupun pada pendapat Cikgu Syarif tak salah pun kalau kita menggunakan that image untuk handphone pun boleh sebenarnya. Dah tak ada isu. Kalau kita rasa kita tak mampu, unit kita tak ada equipment dan sebagainya, kita gunalah handphone untuk visualize. Sebab hari ni yang penting kita perlu tahu tentang teknologi adalah paling kurang adalah 1080 dengan 1920 bersamaan dengan 2K, 2K. Ataupun kalau kita mampu 4K, ini lagi cantik lah. Kalau kita mampu dengan 4K memang lagi cantik lah. Tapi kita perlu ingat, bila kita shooting dengan 4K, kita balik nak buat editing nanti, dalam segmen editing nanti adakah kemampuan technical tools kita, laptop kita mampu? Itu sebenarnya, right? So, kalau nak cantik, shooting dengan high quality, shooting dengan size yang besar, tapi kita perlu tahu ending dia, editing dia, adakah dia boleh mampu untuk membantu kita menyiapkan kerja-kerja editing dengan cepat. Kalau asyik sekejap-sekejap buffering aja, ataupun hang aja, lebih baik jangan paksa untuk equipment itu bekerja dengan saiz yang lebih besar. Okey. So kalau kita lihat dari segi ataupun kalau kita nak yang latest one, kita pakai tentang AI. Dah. Ini yang segmen terakhir nanti cikgu bagi tahu, iaitu kita boleh pakai segmen AI. Maksudnya kita dah tak ada shooting lagi dah. So visual kita terus buat. Visual kita terus kita hasilkan melalui AI. Okey, lepas tu audio. Alright. Okey, suara latar. Okey, pakai AI. Grafik kita dah masuk kepada AI, right? Okey, good. So ini adalah dalam segmen yang seterusnya nanti. So bila ini semua dah ada, maknanya kos dapat dikurangkan dan juga kita boleh mencipta image itu bersesuaian dengan image kita. Kalau kita cerita tentang masjid, cerita tentang orang sedang solat, orang sedang berdoa, tak ada isu pun. Image itu asalkan berbentuk menyerupai hampir sama dengan image-image yang Asia, dah cukup dah sebenarnya, kan? Jadi jangan bimbang. Maksudnya kita boleh mencipta. Tapi macam mana kita nak bermula penerbitan video corporate itu dalam bentuk AI? Sebenarnya apa yang patut dibuat dulu? Itu sebenarnya ramai yang perlu tahu, insyaAllah. Okey, so maknanya peralatan-peralatan ini yang saya tunjuk ni adalah sebahagian daripada peralatan. Okey, teknik shooting ni pula sebenarnya kita perlu teknik movement, teknik pergerakan. Kalau kita tengok dari segi teknik, baik dalam mahkamah, okey, kalau ini cara saya shooting dalam mahkamah, mahkamah rayuan. Kita perlu faham, bila kita shooting, kita perlu masa yang cepat sebab kita nak 3 orang ni. Okey, Yang Amat Arif, Ketua Hakim Syari'i, okey, nombor 2. So kita perlu faham, ini majlis ini kes yang betul Cuma saya tak ambil sebelah OKT, orang kena tuduh. Saya tak ambil
Peguam bela dengan peguam cara saya belum ambil lagi. Selepas saja saya habiskan part BBIP ni dulu, okey, dan dia dah keluar, then barulah saya shooting sebelah kanan nanti pula. Ini adalah teknik untuk macam mana kerja-kerja shooting itu berlaku. So kerja shooting ni terpulang banyak. Kadang-kadang kita perlu buat gimmick. Gimmick ni kita perlu dalam bentuk yang contoh. Kalau macam ni saya buat untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Bila kita sebut Kementerian Kesihatan Malaysia, apa gimmick yang kita starting? So bila nak tunggu ambulan datang, bila ambulan datang, logo ambulan itu ada di van ambulan itu, betul? So kita bermula dengan accident. Satu kejadian pelanggaran, accident berlaku. So bila dia accident, right? So ambulan akan datang. Bila ambulan datang, ambulan akan balik kepada hospital. So bermulalah perjalanan hospital itu sendiri. Okay, right Adakah AI output juga boleh quality? Boleh tak ada masalah. So AI punya quality nanti boleh dibuatkan dengan sizing apa yang kita nak, bergantung kepada size video kita. Okay. So bila kita tengok dari segi gimmick montage yang saya buat di sini, right? Dari perjalanan ataupun kalau kita shooting di dalam pejabat dan sebagainya, kita at least pun kita ada gimbal, kita ada slider, sebab kita kena ingat untuk satu shot berapa second saja yang kita nak. Untuk satu shot berapa saat saja kita perlukan shot itu. Sebab video corporate ni dia perlu laju. Dalam 1 minit berapa shot saja kita perlu. Kena kira semua maksud dia setiap shot yang kita nak rakam, kita kata mengawal hanya 3 ke 4 saat. 1, 2, 3. Right, and tukar shot. 1, 2, 3, and tukar shot. So maksud dia dalam satu saat itu berapa shot yang kita perlukan sebenarnya. Jadi kita perlu faham sebenarnya baru kita shooting dalam framing nanti berapa shot yang kita perlukan. Okay, right. Then kita akan pergi lagi kepada seterusnya adalah tentang ini yang sangat penting Cikgu Sharif selalu tekankan tiap kali dalam bengkel ataupun khusus saya mengajar. Walaupun kita shooting menggunakan smartphone sekalipun, walaupun kita shooting menggunakan kamera video yang besar sekalipun, walaupun kita menggunakan device apa sahaja sekalipun, kita perlu ada knowledge, kita perlu ada ilmu tentang apa dikatakan framing, apa dikatakan shot. Kenapa ini penting? Sebab yang menonton visual kita adalah semua peringkat. Yang menonton video kita adalah mungkin penerbit-penerbit dari segi RTM, TV3, Astro, RTB dan sebagainya. Sebab mereka semua telah diajar memahami tentang framing ataupun shot itu sendiri. Apa dikatakan medium shot, apa dikatakan long shot, apa dikatakan close up. Sebab kita kena ingat dalam penerbitan video corporate, shot bagaimana yang amat diperlukan. Ini perlu faham dulu. Sebenarnya dalam video corporate, shot dia berkonsepkan close up. Medium shot dan CU, iaitu close up, amat penting. Sebab pergerakan visual itu dengan laju. Bila pergerakan dia laju, kita nak menunjukkan image yang besar. Maksud dia bila image tu besar, baru nampak dengan jelas pergerakan visual yang kita nak tunjukkan tadi. Okay, sebab tu kalau kita tengok dari segi visual okay. And then kalau kita tengok dari segi video corporate yang diambil right, then okay. Okay, so ini adalah sebahagian dia. Kalau kita tengok ada yang bertanya kepada saya tadi, adakah video corporate boleh dihasilkan menggunakan AI? Industri multimedia dan menyumbang kepada perkembangan berinovasi dalam teknologi multimedia kepada jabatan dan agensi kerajaan di Malaysia. Okey, ini adalah fully video AI ataupun kita nak berbentukkan separuh AI. Okey, yang ni video AI. So maksud dia yang ni adalah video corporate. Okey. Okey, yang ini adalah video corporate Inframida ni yang memang kami dah buat dalam versi-versi yang berbeza. Ada versi AI, ada versi fizikal, ada versi suara latar dalam bentuk AI. Dan menyumbang kepada kita tengok sambil-sambil kita go through sebenarnya. Teknologi okay, multimedia shot-shot yang kami gunakan adalah banyak shot-shot yang di making Malaysia.
shot yang bergerak dengan kadar yang laju. Sama aja kalau kita tengok video korporat lain, dia mesti dalam bentuk yang begitu. Sijil kewangan melek dan latihan multimedia. Pendek berlainan tajuk multimedia dan diiktiraf. Menawarkan perkembalian peralatan mengikut ini adalah puli video dan puli AI corporate. Oh, tak ada. Okey. So, sekarang ni saya akan pergi kepada shot ini. Bila kita balik kepada shot ini, kita perlu faham tentang terma shot. Bila cikgu sebut tentang terma shot tu seperti medium shot, long shot, close up, CU, right? MS, KECU. Okey, paling kurang pun at least kita perlu ada shot-shot yang berbentuk close up ataupun berbentuk MS, medium close up. Okey, at least pun shot-shot yang begini ataupun shot yang begini sebenarnya. Ini adalah 3 shot yang penting sebenarnya dalam penghasilan video. Walaupun kita gunakan smartphone. Kita guna smartphone saja, kita shooting. Tapi kita perlu faham. Cuma perlu lagi sekali nak ingat, kalau bila guna smartphone, tolonglah janganlah guna yang berbentuk lens portrait yang macam ni. Bila kita nak rakam sesuatu, janganlah ambil dalam bentuk portrait yang begini. At least pun kita ambil dalam bentuk landscape yang begini. Ini baru betul. Kalau kenapa kita buat video korporat tak boleh dalam bentuk portrait? Yes, boleh. Hari ni semua orang shooting dalam 2 segmen dah. Satu kamera berbentuk portrait, satu berbentuk landscape. Satu nak masuk kat TikTok, satu nak masuk dekat YouTube. Sebab tu dia kena shooting dalam 2. Kecuali dia shooting menggunakan 360. Sebab 360 sekali dia shooting, dia boleh menghasilkan 2 shot serentak. Dia boleh hasilkan portrait dan dia boleh hasilkan dalam bentuk landscape, insyaAllah. Kan? Alright, so okay. Maknanya sekarang ni sebab tu kadang-kadang bila agensi kerajaan ni dia kadang-kadang dia berminat ke arah TikTok juga. Dia kata TikTok ni banyak follower, TikTok ni banyak orang muda nak. Okey, boleh. Tetapi waktu dia nak shooting nanti, dia wajib shooting dengan konsep yang betul. Maksud dia mesti shooting dalam visual yang betul. Itu sebenarnya yang saya harapkan sebenarnya kalau boleh. Okey, so dari segi itu dan kita pergi sedikit lagi. Ini palatan-palatan dari segi shooting, terma shot shooting. Okey. Sebenarnya bila kita nak sampai pada peringkat editing ni, ini ramai yang bertanya, cikgu, editing ni kita boleh hasilkan dalam berbentuk berbagai, menggunakan berbagai software sebenarnya. Ada yang nak gunakan dalam bentuk editing menggunakan berbagai software. Terpulang. Hari ni editing sebenarnya adalah satu lagi sifat yang boleh dibuat dalam berbagai cara. Sebab tu kalau ramai yang suka dengan kerja-kerja editing, bila nak hasilkan video korporat, boleh tak kita edit dengan CapCut? Boleh. Tak ada pun orang nak tanya waktu kita presentation, you buat editing ni pakai software apa? Tak ada. Dia hanya menonton dan review kepada image visual itu melalui persembahan video kita sahaja. Kalau kata video kita yang tu memang persembahan dia menarik, cantik, impact, gempar, right? So dia dah lupa tentang editing guna software apa, kita guna CapCut saja. Tak perlu nak explain kat situ. Sebab tu kalau kita tengok hasil dari segi kerja-kerja editing kan. Alright. Okay, kalau kita tengok dari segi visual-visual lain. Alright, contoh saya akan tunjuk satu visual ini. Okay, so ini Okay, so ini adalah satu lagi visual yang berbentukkan kerja-kerja editing yang simple saja. Dia tak ada, kerja editing tu tidak terlalu banyak menggunakan efek dan sebagainya. Just betul-betul straight cut, Travel and tourism image, continues to grow as visual. one of the leading socio-economic sectors in the Visual world itu today. memainkan peranan. The Ini tourism adalah sector in Malaysia berkonsepkan has flourished massively over the corporate years. In tentang Malaysia, tahun tourists melawat experience a Malaysia bubbling, bustling melting pot of races and 2020 berapa religions, tapi dah tak berlaku lah gastronomical dengan COVID datang paradise and dulu. hundreds of colourful festivals. Okey, so kalau kita Malaysia tengok is dari segi moving visual towards live ini, regaining tourism competitiveness ini by adalah visual-visual increasing yang revenue, terpilih, securing visual-visual yang partnerships telah and dibeli. investments, and empowering local Visual yang communities and dibeli ensuring kita the tak mampu, saya pun sustainability tak mampu and nak pergi resilience shooting of the semua industry. tempat
dengan With setiap stiff shot hanya competition beberapa amidst saat leading sahaja. revenue-generating markets, the Ministry of Jadi Tourism, kita Arts boleh and Culture beli Malaysia bahan-bahan has visual ini formulated the daripada National luar. Tourism Policy So, maksud saya tadi daripada 2020-2015. awal tadi cikgu dah mengatakan The bahawa strategic direction visual under the telah National memainkan Tourism Policy peranan is to dalam transform penerbitan, the baik Malaysian penerbitan tourism video industry korporat dan by sebagainya. harnessing public-private Nampak kat partnership, situ kan? Bila visual embracing ini memberikan digitalization impak, to drive memberikan innovation, view yang cantik. and enhancing So, competitiveness penonton towards otomatik sustainable dia akan and jadi inclusive tertarik dengan development satu in line visual, with the United kedua Nations Sustainable teknik dan Development cara Goals. kita editing, The ketiga strategic dengan tag direction will be grafik yang kita supported by masukkan. 6 main thrusts. Sebenarnya tag Transform grafik the ni penting governance capacity sebenarnya. of tourism-related agencies Kita in perlu Malaysia tag-tag to grafik create yang a very synergistic fancy, dynamism terkini and harness dan their tag-tag tourism core grafik yang skills. membantu Create special kita tourism menghasilkan investment zones to drive the visualize development of dengan high cukup menarik. value and Okey, innovative kalau tourism kita tengok products dari and segi tag services grafik, apa in grafik yang response kita to perlu growing guna? market Banyak sophistication. Hari ini kita ada banyak Embark cara on kita a boleh guna comprehensive sebab kita digitalization. suka dengan tag grafik. Okey, dan kita akan tengok tag grafik kita. Okey, kalau kita tengok dari segi editing. Editing hari ini kita dah boleh gunakan berbagai jenis software kita. Jadi dalam editing ni kita tengok dari segi Final Cut, Adobe Premiere, DaVinci, CapCut, Canva pun boleh. Apa sahaja yang you all rasa nak guna, gunalah. Kan? Tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, so adalah editing ni hari ini banyak dibuat ataupun dihasilkan adalah berkonsepkan ada beberapa iaitu kita punya dibantu oleh template. Okay, ataupun plugin. Okay, ini adalah motion effect. Okay, ini adalah beberapa template, plugin atau motion effect yang kita boleh gunakan untuk buat grafik sebenarnya dalam kerja editing kita. So ni terpulang kepada kita, kita nak masuk apa sahaja. Sebab tu bila tanya Cikgu Sharif, apa yang digunakan? Memang banyak saya menggunakan 3 atau 4 grafik yang saya gunakan untuk menghasilkan sesuatu penerbitan. Sebab tu dalam penerbitan itu kita perlu sedar bahawa dalam penerbitan ini kita perlu menghasilkan video-video visual yang begini, visual yang cantik begini, ataupun kita perlu lagi video corporate JPK, ataupun kita perlu, ini adalah video-video corporate yang lain berbentuk kan. Okey, kita tengok video ni. Ni adalah berkonsepkan visualize yang saya shooting dan ada yang saya beli shot. Pendidikan dan latihan teknikal dan berkonsepkan vocational, grafik-grafik. TVET memacu Video corporate perubahan ni dia dalam menunjukkan menghasilkan satu modal insan impak berkemahiran visual yang bertaraf menarik. dunia. Gak. Jadi kat situ kita kena perlu sedar. And then untuk Jabatan menghasilkan Pembangunan logo Kemahiran di kita bawah perlukan Kementerian 3D. Sumber Manusia Paling bertanggungjawab kurang pun menulis, 2D menggalang tetapi at dan least 3D menyelaras zaman hari strategi ini. dan program So kita latihan perlu kemahiran menggunakan sejajar dengan berbagai keperluan individu source. serta perkembangan Kalau tanya teknologi Cikgu dan Sharif, ini ekonomi adalah negara. sebahagian kerja-kerja editing yang melibatkan kreativiti, melibatkan tools, melibatkan visual, melibatkan template, plugin dan juga kepandaian untuk menghasilkan satu. Contoh kalau kita tengok video buku ni. Sebab tu kata ini kita animate dia buku tu sendiri. Kalau kita lihat dari segi buku ini ini adalah buku yang telah dianimatekan. Telah dianimasikan, pergerakan dia adalah telah dianimasikan. Ini dikatakan buku altar tadi. Daripada buku yang sebenar, buku sebenar tu, dan dipindahkan menjadikan animasi. So, ini adalah penghasilan video yang terlalu mahal sebenarnya. Kat sinilah yang menghasilkan video yang mahal sebenarnya. Hasil video corporate ni kenapa dia boleh cecah sampai 60,000? Kenapa video corporate ni boleh cecah 50,000 untuk 5 minit? Sebab tu kadang-kadang bos akan tanya, kenapa mahal sangat? Sebenarnya, tuan-tuan dan perempuan dah bersama Cikgu Sharif ni dah nak masuk 2 jam, mula dah sedar berapa banyak part of kita kena perlu masuk dalam dunia video corporate. Sebab, satu kita kena start daripada awal tadi, idea dan konsep tu. Idea dan konsep tu terlalu mahal sebenarnya. Bagaimana kita nak menciptakan idea dan konsep video corporate tu sendiri. Kedua, bila kita dah ada macam mana nak membangunkan, nak mencarikan maklumat-maklumat, mencarikan fakta-fakta dalam organisasi itu sendiri. 2 dah, untuk nak bangunkan skrip. Nampak kalau kita memasukkan maklumat-maklumat yang tidak tepat, dia akan merosakkan penerbitan video corporate itu ni. Yang ketiga,
bila kita dah mula kepada penulisan skrip, and then kita nak mula shooting. Bila kita nak shooting, kita ada plan shot. Kita tak boleh hanya sekadar kita boleh ambil bahan-bahan visual yang lama, lepas tu kita just edit. Dia tak sampai sebenarnya. Bila kita shooting, kita ada teknik dia, ada pergerakan dia, ada lighting dia. So daripada itu semua, yang ketiga tadi dah membantu kita menghasilkan penerbitan. Hinggalah yang keempat, sebenarnya kerja-kerja editing. Bila kerja editing ni adalah compilation ataupun kita nak assemblekan semua video yang kita shooting, nak jadikan satu visual yang cantik dan menarik. Bila nak jadi cantik dan menarik, kita perlu tambahkan dengan grafik, dengan animation. Kita perlukan persembahan yang lebih wow factor dia tu. Sebenarnya dekat situ adalah penerbitan video korporat. So ada baru 4 dah tadi. Belum lagi. Kita belum sampai lagi peringkat untuk nak pergi suara latar. Macam mana kita nak bayar kepada suara latar dan sebagainya. Mungkin ramai yang akan menjadi soalan bertanya-tanya, kenapa mahal sangat pembaca suara latar dan sebagainya. Sebab mereka mengikut durasi masa yang dia orang baca itu, dia orang menjualkan suara sebenarnya. Right? So pada Cikgu Sharif, simple aja. So kalau kita lihat balik dari segi buku animation ini, sebab tu kita kata tadi, dalam buku animation ini memberikan image dan aktor dan sebagainya. Kita yang ciptakan dia. Alright? So kita wujudkan dari 3D dan sebagainya. Kalau kita ada juga yang mengambil daripada apa kita panggil template. Bila kita pada template, kita lihat balik. Kadang-kadang template ini dia tak boleh buat benda yang kehendak kita sebenarnya. Kalau kita tengok video ni right? Okay, kita balik ada video ni. Okay, kalau kita tengok, dan contoh dia kita nak, bila kita nak 3D box ini dalam keadaan posisi yang di situ. Maksudnya posisi dia di situ. Kadang-kadang kita nak cari template yang free apa sebagainya susah. Kita susah sebenarnya. Jadi kena ingat, ini kita kena manualkan dia. Kita kena buat manualkan box ini. Kita bukan hanya sekadar kita boleh keluarkan secara template percuma semata-mata, tidak. Sebab tu dalam penghasilan satu video korporat ni dia mahal, dia salah satu dia adalah terletak kepada grafik 3D dia dan sebagainya. Jadi kat situlah yang menghasilkan satu penerbitan yang nampak impact, nampak baru, nampak hebat. So bila kita tengok dalam penerbitan video-video korporat ni, banyak grafik. Grafik ni sebenarnya memberi sokongan, memberikan maklumat kepada orang yang menonton sebenarnya. Itulah sebenarnya tujuan video korporat ni, sokong oleh grafik. So kita kena bantu grafik. Selain daripada suara latar, kita bantu grafik. Dan kalau boleh jangan terlalu abstrak. Kalau boleh bila part of grafik tu kita jangan nak letakkan semua dengan voice over, dengan music, dengan text. Contoh macam grafik dari segi begini, so kita kena grafik, animate kan dia. Kalau kita ada image tu dalam bentuk still photo, kita janganlah paparkan sekeping still photo tu. Boleh faham Maknanya kita janganlah letak still photo sekeping, keluar sekeping, masuk sekeping. Kita animate kan dia. Nampak dia movement dia, nampak pergerakan dia, insyaAllah. Okay, right? So ada soalan yang lain nak bertanya lagi? Kod nak tanya tentang kerja-kerja editing. Kita dah sampai peringkat kerja shooting dan juga editing sebenarnya. National tadi, kalau boleh, Skills bila kita melihat kepada dokumen yang menggariskan penghasilan video korporat ni, bukan satu kerja yang cukup mudah. Bagi sesuatu bidang nampak senang pekerjaan. Tapi sepanjang dah 2 jam zaman Cikgu Sharif ni, banyak skop yang kita kena rangkakan dia. Mengikut struktur so kerja bila kita dah mula bermain dengan penerbitan video-video korporat, apa yang perlu ada? Cikgu Sharif dah sebut daripada awal tadi dah. Apa yang perlu ada? Adakah nilai video korporat itu dan perkembangan teknologi semasa terlalu mahal? Video korporat sebenarnya adalah satu Malaysia sifat dilaksanakan yang perlu dibuat, dihasilkan adalah dengan nilai yang terlalu mahal. Mahal tu maksud dia, ada video korporat yang harga dia RM30,000, ada video korporat harga dia RM50,000, RM70,000, RM100,000, RM200,000, RM450,000. RM450,000. Okay, right. So, maknanya bila tanya Cikgu Sharif tadi, macam mana video korporat itu boleh dihasil? Ada yang soalan bertanya, ada tak voice over? Yes, ada. Dia punya part voice over kita akan masukkan lagi kejap lagi. Okay, so bila kita lihat daripada
daripada video ni kan. Okey, dan kita pergi kepada okey. Okey, so sebenarnya saya nak bawa pergi kepada suara latar pula. Macam mana suara latar itu boleh berlaku Okey. So sebenarnya dari segi bila kita dah buat kerja editing, dah sampai part of the kerja editing. Okey. Dalam teknik editing ni sebenarnya kita perlu faham macam mana kita nak menghasilkan teknik editing. Apa dia katakan editing video? Siapa yang kena jadi editor ni? Dalam jabatan kerajaan hebat, you all memang terlalu hebat. Kalau kita sebut TV session, editor is editor, cameraman is a cameraman, director is a director. Tetapi dalam agensi kerajaan seperti kita semua yang ada dalam ni, hampir dalam ni you all multitasking. You all memang insan yang cukup hebat sebab bermula daripada awal sampai sudah kita kena hasilkan sendiri. Nampak kan So terlalu hebat. Okey. Dalam kerja editing ni saya tambahkan lagi dalam kerja editing ni sebenarnya dia ada proses. Lepas saja kita dah menghasilkan skrip kita pergi syuting, kita buat balik bahan. Dalam kerja editing ni dia ada dua. Okey, dia ada dua iaitu dipanggil assemble ataupun offline dulu. Assemble ataupun offline ni sebenarnya adalah rough. Susunan kasar dulu. You susun dulu. Susunkan video tu. Maksudnya video yang kita dapat and then kita susun dulu atas timeline kita. Biar dia kat depan, belakang, depan tak apa. Walaupun nanti kita nak ubahkan dia, tak ada isu. Yang ni kita nak pindahkan depan, tak ada isu. Letak je dulu. Sebab offline ni adalah satu sifat kerja yang kita menyusun jalan cerita kita. Okey, susun jalan cerita tu maksud dia kita nak supaya dia ada tak bahan yang kita perlukan dalam kerja editing. Semua bahan yang kita syuting tu cukup ke tidak? Itu sebenarnya. Kalau kita kata tak cukup ni, kita perlu syuting lagi. So bila tak cukup, kita perlu syuting lagi, then kita akan terbalik. Okey, so sebenarnya kalau dari segi cukup tak cukup ni adalah offline So offline. Berarti kalau kita dah cukup dah puzzle dah. Lepas tu kita nak jadikan dia dalam bentuk online. Okey, bila bentuk online barulah kita masuk kepada online pula. Okey. So bila masuk kepada editing online ni barulah kita dah masuk semua. Kalau offline selalunya kita akan menghasilkan dia begini. Kalau kita tengok dari segi offline, ini adalah offline. Kita assemble dulu. Bila kita assemble tu maksudnya setiap satu cut ni kita just assemble saja dulu. Kita just susun saja dulu. Bila kita dah susun semua, jadi senang. Kalau kita perlu puzzlekan dia, kita just boleh puzzlekan dia. Kalau kita perlukan part ini kita letak di belakang, kita boleh letak di belakang. Ini editing Kerja-kerja editing ni adalah satu kerja yang kita kena fokus secara lebih dekat supaya dia dapat menghayati, dapat perasaan dia. Bila kita buat editing ni sebenarnya okey ke tak okey video kita tu, kita kena bagi pada kawan kita yang paling dekat. Kau menonton sekejap, kau tengok sekejap. Kalau dia sendiri menonton video kita, aku tengok pun pening dah. Mana video tu tak something wrong sebenarnya. Tapi kalau dia tengok video tu, dia faham. Boleh faham lah, senang faham lah. Maksudnya, video itu menjadikan perhatian nanti mudah dipahami oleh semua orang, insyaAllah. Itu adalah sebahagian begitu. Kalau boleh, dalam kerja editing ni, kalau boleh kita kena faham. Bila kita dah mula buat kerja editing, terpulang. Siapa yang berminat dengan software apa saja, kalau dia berminat dengan software lain, seperti kalau dia minat dengan Adobe Premiere, dia minat dengan Final Cut, dia minat dengan DaVinci, okey, terpulang. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, gunalah apa software yang tuan-tuan rasa benda tu menjadi satu perkara mudah. Kalau minat dengan CapCut, guna CapCut saja. Pada pendapat Cikgu Sharif, you boleh guna je CapCut. Kalau tak nak guna CapCut, gunalah Canva pun boleh sebenarnya. Tak ada isu untuk menghasilkan video corporate. Sebab hari ini adalah dua software AI. Ini adalah software AI. Okey, so ini adalah software AI sebenarnya. Adakah yang ini semua software AI? Okey, sebenarnya ini adalah semi AI. Diorang ni tidak boleh direct terus daripada Google. Dia orang tak boleh input sources tu daripada Google, tak boleh. Tetapi CapCut dan AI Canva adalah software AI sebenarnya. Okey, so
Kalau kita tengok dari segi editing dan timeline editing sebenarnya. Alright. Yang penting suara latar tadi. Ada soalan tanya tentang suara latar. Okey, ada suara video, ada video suara, ada suara latar. Okey. So suara latar ni pula adalah satu lagi sampel suara yang kita boleh. Ini adalah ya saya tengah cari mana suara latar saya dah. Okey, right, tak ada. Okey. Kalau kita tengok dari segi suara latar saya nak ambil dari suara tadi. Okey, kita dengar suara latar ni sebenarnya adalah satu lagi berkonsepkan rakaman. Ini bukan AI ini adalah suara yang betul. Okey. Ini adalah suara yang kita rakam. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Okay, Jabatan so Kehakiman Syariah Pahang telah ditubuhkan bila kita dah dengar suara latar ni, ini adalah suara-suara latar yang memang saya dah bawa dari berbagai tempat lah penggunaan suara-suara latar begini. Okay, kalau kita tengok suara latar daripada tempat lain juga. Usaha kerajaan tidak dinafikan telah membawa banyak perubahan pembangunan kepada Sabah, negeri di bawah Bayu. Namun, masih wujud masalah kemiskinan. Yayasan Usaha Maju adalah salah satu rangkaian untuk membasmi kemiskinan di Sabah. YUM ditubuhkan sebagai sumber kewangan alternatif 1995. Perkhidmatan kredit yang kondusif dan kelestarian produk-produk perkhidmatan yang menepati keperluan semasa ahli-ahli YUM. Ibu pejabat YUM di Wisma Pertanian Kota Kinabalu, Sabah. Struktur organisasi YUM adalah dinamik dan disesuaikan dengan keperluan semasa yang berasaskan kepada prinsip 3R. Dalam era globalisasi Malaysia menuju ke era negara maju, berpaksikan undang-undang yang telus, jujur dan amanah yang digunakan. Maksudnya suara-suara ni memang kita bayar ataupun kita order dia. Sebenarnya begini konsep dia, simple aja. So bila kita nak suara latar ni bagaimana kita nak suara latar sebenarnya ialah suara yang okey, suara yang kita nak. Siapa yang kita nak sebenarnya? Kalau kita nak seseorang itu, kita bagi contoh tu. Kita bagi pada klien tu 3 contoh. Kita bagi 3 suara atau 4 suara. Kita bagi dia pilih. Dia nak suara yang bagaimana. Sebenarnya banyak suara-suara ni adalah pembaca suara latar ni adalah pembaca yang berbayar. Sebab tu kalau boleh lepas ini kita dah pergi kepada AI, maknanya kita dah cost, kita dah save cost kat situ. Kalau nak baca untuk 5 minit, ada yang charge kita 2,000, ada charge kita 3,000. Ada yang charge sampai 5,000 untuk 5 minit punya pembaca suara latar. Itu pun kalau kita dah nak re-edit balik, kita panggil dia balik, ada charges extra daripada situ. Jadi kena faham, sebab tu dalam penerbitan video korporat ni sebenarnya adalah satu penerbitan yang cukup mahal sebenarnya. Okey, so ada soalan-soalan ini, siapa suara latar yang selalu digunakan? Okey, so sebenarnya kita ada suara latar yang selalu digunakan ni adalah banyak suara New Bird. Sebab saya tadi sampel video korporat, saya cari suara latar tak ada. Okay. So nanti saya akan cuba ambil sampel beberapa sampel suara latar. Sebab dalam stok saya ni masa sekarang ni tak ada
Saya tengok tak ada lagi. Okey, so ada soalan-soalan yang lain berkaitan dengan sampai part itu sebelum saya masuk kepada segmen yang seterusnya nanti. Okey. Alright. Okey, kalau tak ada, sebab apa yang untuk segmen yang ini, seperti yang saya maksudkan, kita ada satu cabutan bertuah. Okey, kita ada satu cabutan bertuah. Alright. Ini adalah satu lagi cabutan bertuah untuk kita pada pagi ni. Okey. Right. Ini adalah cabutan bertuah yang kita akan dapat. Okey, so bersedia untuk dapatkan cabutan bertuah sebelum kita akan break sekejap untuk kita rehat. Lepas tu kita akan sambung balik dalam segmen yang seterusnya. Okey. Dan okey, saya akan buat cabutan bertuah pada pagi ni. Cabutan bertuah ini adalah bernilai RM1,000 dan dia boleh tukar dengan kursus anjuran Iframinda. Maksudnya Iframinda dah menganjur kursus yang berbagai. Okey, sehinggalah kursus yang paling besar iaitu pelayaran ilmu di Tasik Banding. Okey, kos kursus dia telah ditanggung selama berapa 3 hari 4 hari tu, termasuk makan minum dan sebagainya. Untuk yang ini pula kursus-kursus anjuran di bawah Iframinda, so memang kita sediakan sebenarnya. Okey, jadi secara tak langsung kita akan buat cabutan bertuah. Okey, siapa yang dapat peluang ni, at least dia boleh join dengan kursus, dia boleh tukar dengan kursus-kursus di bawah Iframinda. Bila dia nak, tarikh bila dia nak, tu terpulang. Sebab Iframinda sepanjang tahun ada kursus, insyaAllah. Okey, so saya akan buat satu cabutan bertuah. Okey, dalam ni dah ada semua nama peserta. Okey, kita sebenarnya tak ramai je. Kita ada lebih kurang 95 orang. Alright, okey. So, ini adalah cabutan bertuah. Okey, so kalau boleh, jangan tukar shot Kita straight je. Okey, saya buka. Okey, gaul. Okey, so saya ambil satu. Okey, saya ambil satu. Okey, saya ambil satu right. Okey, jangan tukar shot, biarkan. Okey, saya ambil satu. Okey. Okey, good. So nama dia ialah Albert Franklin, anak Jeremans, okey, Jabatan Penjara Malaysia. Tahniah anda telah mendapat jabatan bertuah untuk tiket ini. Okey, nanti akan pihak admin akan hubungi dan nanti collectkan satu tiket untuk join dengan Iframinda dan pilih tarikh mana yang anda suka nak join kursus-kursus di bawah anjuran Iframinda. Okey, right. So, yang ni sudah selesai. Dan kita akan berhenti seketika. Kalau ada soalan, boleh? Right? Ada soalan? Wow, okay, good. So, ada soalan? Sebab kita akan berhenti seketika dan kita akan beri laluan untuk VT playback dan kita akan jumpa lagi insyaAllah.